Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menegaskan bahawa sebarang kegiatan songsang atau tidak bermoral tidak wajar berlaku di negeri Pahang dan ia mesti dihentikan segera. Baginda bertitah dan menyeru pihak berkuasa tempatan Pahang supaya memantau premis seperti spa bagi mengelak dari disalahgunakan. Dalam isu yang sama, Peguam Kanan Hanif Khatri mendakwa terdapat bukti yang mencukupi untuk mendakwa pelanggan spa songsang di ibu negara baru-baru ini. Ini kerana berdasarkan laporan media, pasukan polis yang menyerbu premis berkenaan mendapati sekumpulan lelaki berada di dalam jacuzzi beramai-ramai tanpa seurat benang. Katanya, pendakwaan boleh dilakukan di bawah Seksyen 377D yang mana ia berkaitan dengan kelucahan melampau. Perkembangan di Dewan Rakyat pula menyaksikan bantahan oleh Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan yang mendakwa bahawa kerajaan sememangnya berhasrat untuk menggantungnya. Ia susulan cadangan Menteri KDN Saifuddin Nasution yang mahu mengusulkan untuk menggantung Taqiyuddin daripada sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan atas kenyataannya sebelum ini yang mengaitkan APMM dengan peristiwa memali. Sementara itu, Parti Bersatu Sabah terus bergolak apabila ahli MPT yang juga Ketua Bahagian Bersatu Libaran, Yunus Nordin, tampil dengan kenyataan keras terhadap Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin, yang dikatakan menjadi punca utama kekalahan PN di Sabah. Dalam sidang media, Yunus mendakwa Muhyiddin bukan sahaja gagal memimpin jentera tetapi turut bertanggungjawab penuh atas kekalahan PN di Sabah. Kenyataan Yunus ini dijangka menghangatkan lagi pergolakan dalaman Bersatu Sabah pasca PRN. Sekian saja recap berita Politico. Teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik semasa. Jangan lupa subscribe, like dan share politico.my.